Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan handout yang kedua. Jadi kali ini kita akan buat arahan bentuk shaft, iaitu kita lukis separuh dan kita buat rotation shaft. Okey, kita buka Katia kita. Okey, file new part. Okey, kita nak mulakan part yang baru. Okey, baik, untuk part ni saya cadang nak lukis pada YZ plane. Okay, YZ, saya pilih YZ plane, saya sketch. Jadi kita lukis separuh daripada part ni lah. Okey, yang pertama diameternya dah 85. Okey, maka kita gunakan profile ke atas. Jaraknya, lengthnya adalah 85 per 2. Itu dia punya radius lah. Okey, seterusnya 85 per 2 ke kiri, jaraknya 25. 25 ke atas. Okay, diameter paling besar ni diameternya adalah 140 140. Okey, maka yang kecil tadi 85, 140. Jadi mungkin yang kita boleh kira adalah 140 tolak 85. Okey, sama dengan 55. Jadi 55 bahagi dengan 2. Jadi 55 ni kita bagi 2. Kita dapatlah jaraknya adalah 27.5. Okey, kemudian ke kiri lagi. Okey, tebalnya adalah, tak dituliskan sini, tapi 85 tolak 71. Jadi kalau saya lebih selesa gunakan kalkulatornya. 85 tolak 71. Nak kira di luar pun tak ada masalah. Okey. Lepas tu turun ke bawah sehingga diameternya adalah 60. Okey, jadi berapa panjang dia? Okey, ini adalah 60, yang besar ni 140. Maka di turun bawah adalah 140 tolak 60 Okey. Okey, adalah 140 tolak 60, 80. 80 bagi 2, 40. Itu kaedah saya nak mengira lah, yang biasa saya amalkan. Dan biasanya betul lah. Okey, kita ke kiri. 71 tolak dengan 31. Saya 30. 71 tolak 30, maka jarak ke sini adalah, okey, kita gunakan kalkulator. 71 tolak 30. Ini 41. Okey, kemudian kita ada satu chamfer kat sini. Okey, isunya adalah chamfer ni kita tak tahu berapa dia punya jarak dia lah. Tak apa, kita constraint kemudian pun tak ada isu. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Jadi seterusnya saya biasanya akan buat okey, bersudut seperti itu. Tak apa, kita constraint kemudian pun tak apa. Kemudian jarak ke belakang adalah 25. Yang sudut nanti kita betulkan balik constraint dia. Okey, length dia adalah 25. Okey. Kita masukkan length tu 25. Kemudian turun ke bawah, kita close kan pada center. Okey, baik. Seterusnya kita close dahulu. Kita close dahulu. Yang dalam tu kita buat kemudian. Jadi kita perbaiki kita punya constraint. Okey, jarak daripada kita constraint, kita baiki balik daripada hujung ni ke belakang adalah 71. Sini ke sini adalah 71. Okey, jadi secara automatik dia akan dapat ni lah. Dan kemudian diameter dia adalah 70. Maka kita constraint daripada sini ke sini adalah 70 per 2 lah, ataupun 35 lah. Baik. Jadi selesai. Kita buat satu dulu. Kita exit workbench. Okey, dan arahan yang saya pilih adalah shaft. Shaft ni kita memutarkan okey, kita punya sketch lah pada paksi yang kita tetapkan. Saya pilih shaft. Dan sekarang dia tanya, okey, profilnya adalah profil yang kita lukis tadi, axis. Okey, manakah garisan yang kita nak jadikan sebagai axis paksi putaran? Okey, jadi saya pilih garisan horizontal ni. Okey, selesai.
Ini bahagian luarannya. Okey, baik. Okay, seterusnya kita nak lukis bahagian dalam pula. Bahagian dalam, tadi kita nak lukis sekaligus pun boleh. Tapi nak lukis kemudian pun tak menjadi masalah. Okey, saya pilih YZ lah semula dan saya buat sketch. Okay, kita sketch pula bahagian dalam ni. Dan macam mana kita nak tengok bahagian dalam keratan ni? Kita boleh tengok dengan cut part by sketch plane. Jadi kita nampaklah bahagian dalam dia. Okey. Tak cut pun boleh. Kalau nak tengok dalam dia, kita guna itulah. Okey, jadi kita sambung balik profil tadi daripada center ni. Kita bina bahagian dalam pula. Okay, diameter yang dalam ni adalah 52. Okey, ke atas kita masukkan length ni 52 per 2. Radius ni. Okey. Kemudian dia ke kiri, jaraknya adalah 16. Length 16. Saya tekan tab berulang kali sehingga dia pergi dekat ruangan length ni. Okey, dan saya masukkan 16. Okay. Itu lebih mudah lah bagi saya gunakan tab. Okey, berbanding kita constrain. Kemudian ini lagi cepat. Okey, turun ke bawah, diameter yang ni adalah 40. Jadi macam mana kita nak kira baki dia adalah 52 tolak 40 adalah 12. Bagi 2, 6. Kalau nak masuk rumus kat situ pun boleh jugalah. Tapi ni simple je, kita boleh kira, tak perlu nak kira. Pergi ke belakang. Okey, dan jarak dia. Okay, kita cari, kita perhatikan dalam kita punya design. Okey, kalau tak ada kita anggap agar dahulu dan kita buat bahagian hadapan ni lah. Okey, kat sini. Contohnya sampai situ. Lepas tu dia ada naik atas sikit. Kita buat secara bebas lah. Ke kiri. Bebas juga. Kemudian ada satu tangency arc. Saya gunakan tangent arc. Okay. Tapi masalah tangent arc ni adalah dia naik ke atas. Jadi saya gunakan 3 point arc. Okay, 3 point arc. Ini point yang kedua. Point yang ketiga di sini. Nanti kita tangency kan. Okay. Dan kemudian kita tarik sampai hujung bebas ni. Nanti kita constrain kan. Okey, turun bawah sampai center dan close. Okey, mana-mana kawasan yang kita tak boleh constrain tak apa, kita agak-agak je. Okey, saya coincident kan hujung ni. Coincident, okey, ini dan ini. Okey. Yang ni okey, pusat bulatan ni oleh kerana ada tangency, saya coincident kan dengan garisan ni. Coincident. Baru dia jadi tangency lah. Kemudian radiusnya adalah groove radius dia. Kita kena cari maklumat yang ditulis di sini. Kalau tak ada, kita pakai 3 ni lah. 3. R ni lah. Oh, sorry. Constraint. Kalau tak ada tulis, kita pakai 3. Constraint, kita kena tarik keluar. Dia tak ada kat dalam. Tarik keluar. Ni adalah 3. Kemudian jarak daripada sini ke sini adalah 8. Daripada sisi ni ke point ini adalah 8. Dan sebelah ni kalau kita perhatikan dia sama lah. 8 juga. Jadi kita klik lah ini. Adalah 8. Okey, seterusnya diameternya adalah 47. Ini ke sini. Enter 47. 47 per 2. 47 per 2. Okey, selesai. Hijau kesemuanya, maka ianya adalah fully constraint. Lengkap constraintnya. Exit workbench. Okey, kalau tadi kita guna shaft, kali ni kita nak buang bahagian dalam dia, kita guna groove. Okay. Jadi, exist-nya yang mana? Kita klik je dekat permukaan melengkung, maka dia akan groove berdasarkan kepada exist permukaan melengkung tersebut. Okey. Jadi dah berlubang lah. Kalau kita tengok bahagian dalam, kita klik cut dynamic sectioning. Kita boleh tengok lah. Ini bahagian dalam ni. Sama lah seperti yang kita kehendaki. Kemudian kita ada beberapa hole kat sini untuk kita bina.
kita untuk hole ni kita boleh gunakan fungsi hole. Fungsi hole, kita klik je kat face. Hole ni diameternya adalah dia kata diameter 6, diameter 12, ada 6 lubang. Kita lukis satu dahulu. Diameternya 6, tembus lah. Dia up to last. Tembus. Tengok balik. Diameter 12, sorry. Diameter 12. Baiki. Kita double klik hole tu balik untuk baiki dia. Kemudian kita positioningkan sketch dia. Kita double klik ni, positioning sketch. Jadi kita nak letakkan hole ni betul-betul duduk dekat. Kalau pandangan ni, kita klik titik putih ni. Buat naik atas ni. Buat naik atas. Kemudian dia betul-betul duduk kat sini. Jadi mula-mula saya constrainkan daripada YZ plane ni dengan lubang ni adalah coincident. Duduk kat tengah-tengah. Kemudian daripada sini ke sini kita bagi distance berdasarkan kepada radius bolt circle diameter ni. Bolt circle diameter ni 110. Maka 110 per 2. Itu radius dia. Hijau, fully constraint. Exit workbench. Siap satu. Jadi bila dah siap satu ni, maka dia ada 6. Kita tak perlu lukis satu per satu. Saya hanya perlu guna, saya pilih hole. Saya pilih circular pattern. Kat sini saya beritahu bilangannya adalah 6. Dan dia punya parameter adalah complete crown. Maksudnya dia mengelilingi keseluruhan bulatan ni. Reference element, saya klik je permukaan ni. Jadi dia akan buat 6 lubang. Berdasarkan kepada ni, complete crown. Dan reference element adalah face ni. Jadi 6 lubang. Dan lubang kecil ni adalah thread. Lubang benang skru ada 4. Sama juga. Kita sketch. Kita pilih hole, klik hole, tapi dekat face ni kan. Ini berlaku kerana dia kata dekat sini dah ada lubang. Dia macam dia error sikit lah. Dia kata bukan error, dia bagi warning. Kenapa nak buat lubang kat sini lagi? Kita klik OK je. Sebab kita nak position dia berbeza. Position sketch. Sekarang center hole tadi duduk kat sini. Kita tak nak duduk kat sini. Kita tarik bawa naik atas. Dia nak duduk kat sini. Kita constrain kan. Ianya coincident dengan garisan vertical. Ulang balik. Tersilap, kita delete. Constraint, line vertical dengan garis putih ni, right click, coincident. Kemudian jarak daripada horizontal line ke center lubang tu adalah bolt circle diameter dia 70. 35 lah, 70 per 2. Exit workbench. Lubang ni pula jenis dia adalah dia benang skru M8 kali 1.25. Maka kita pilih ianya adalah blind sebab dia tak tembus. Type dia adalah kita pergi trade. Traded. Ada benang skru, traded. Dimension dia, no standard, metric, thin pitch. 12 tak ada. Extension ni kita masuk. Yang kat sini tadi kita pilih. M8 kali 1.25 tak ada. Kita pilih metric, thick pitch. M8. Pitch dia 1.25. Simple. Kita preview dulu. Ini lubang yang kita perolehi. Cumanya dimension dan dia punya thread depth, hole depth. Hole depth ni, kedalaman hole tu adalah kita tengok 15. Dan
straight dia sampai mana? 15 juga. Dia sampai hujung lah. Dia sampai hujung. Okey. Selesai. Jadi dah ada satu lubang thread. Kat sini kita tak nampak lah dia punya thread dia. Kemudian sama macam tadi, kita pilih hole, circular pattern, bilangannya adalah 4. Complete crown, reference element, klik je kat face ni. Dia akan buat 4. Okey, dan yang terakhir, kita ada beberapa fillet kat sini bersaiz R3, sini dan sini lah. Sini dan sini. Lepas tu kita pilih fillet, back radiusnya adalah 3. Bahagian bocor, okay. Ini kena hati-hati, klik select depan dan belakang. Okey. Okey, selesai. Latihan kita.